confident anda kat sana tinggi tau. Bila kita punya level confident tinggi, kita buat kerja tu kita rasa kita confident lah nak buat. Sebab tu anda boleh stay kat satu syarikat tu lama sebab anda tahu nak handle kerja tu macam mana. Kalau let's say macam tiba-tiba ada customer call ke minta ni apa cerita anda ni, anda rasa dah gagap dah. Macam mana tak ada siapa yang boleh tolong kita. Bila tak ada orang nak tolong tu anda rasa macam terkapai-kapai. Masa tu baru anda rasa macam susahnya, rasa tak boleh lah kerja kat sini. Jadi anda akan pergi cari kerja lain kat tempat lain. Dan bila anda pindah kat tempat lain, benda tu takkan settle. Masalah ni takkan settle sebab kita punya perangai, kita punya habit, kita dah memang macam tu. Kita dah rasa macam kita tak tahu tak tahu. Then cubalah usaha untuk cari solution, untuk belajar macam mana kita nak solve masalah ni. Sebab kita kena set tiap-tiap masalah yang ada ni, dia mesti ada jalan penyelesaian punya. Cuma kita yang rasa malu, tak ada sebenarnya dia jenis macam mana saya nak tanya, tak nak, dia jadi disimpan. Bila disimpan, dia tak akan tahulah benda tu sebenarnya senang je, kacang je. Anda buat macam ni je, 1 minit dah boleh settle. Daripada dia pergi simpan macam tu, beratnya, susahnya, hari-hari dia kena face benda ni. Jadi, benda tak akan settle dan anda pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. That's why bila anda tanya, katakanlah anda tanya orang atasan ke, dia mesti ada seseorang yang akan tahu benda ni. Contohnya kalau problem A kan dah terjadi, macam mana nak settle? Mesti ada orang yang kita boleh refer kan, yang dia boleh settlekan masalah ni. Jadi kita kena belajar dengan kawan tu, orang yang boleh settle tu. Macam mana puan? Kalau puan lah, kalau let's say anda dah biasa dengan kak ke, abang ke, kakak, macam mana kak nak settle benda ni? Oh gitu, saya tak tahu pula. Kalau jadi macam ni, kita tanya kat akak tu balik. Oh kalau macam jadi macam ni, saya boleh buat macam ni kak? Dia cakap, yelah boleh je, okey je. So anda dah fikir, oh lah senang aja kerja tu sebenarnya. Itulah kehidupan dalam dunia pekerjaan ni sebenarnya tahu. Dia taklah susah mana, cuma cara kita terima benda tu, cara kita nak handle tu yang buat kita rasa susahnya, tak boleh lah kerja kat sini, beratnya lah nak buat kerja ni lagi. Susah. Jadi tiap hari kita pergi kerja tu dengan mood yang tak berapa nak ceria lah. Kita asyik dia fikir pasal masalah tu. Alah nak kena hadap masalah tu lagi. Dah lah susah. Dah lah complicated. Dah lah kena jumpa bos untuk present benda tu. Itu yang buatkan kita rasa macam berat sangat nak pergi kerja hari-hari. Itu yang saya cuba nak sampaikan kat sini. Bila kita dah face satu masalah tu, kita cari apa jalan penyelesaian dia. Daripada jalan penyelesaian tu baru kita akan belajar. Gitu je masalah kita nak handle. So nanti in future kalau kita face masalah yang sama, kacang je. Okay, you buat macam ni je. Kita dah okay. That's why bila kita